Okay guys, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Cakap Banyak Podcast. Sebelum aku lupa, episod ini dibawakan ataupun ditaja khas oleh Nafis Global. Kalau korang tengah mencari peluang pendapatan tambahan daripada rumah, sama ada korang suri rumah, bekerja outdoor ataupun seorang student, nak cari pendapatan lebih, nak tekan dekat mana? Kita tekan dekat link dekat bawah, okey? Nanti dah kita orang sediakan. akan sediakan link dekat bawah. Ya, betul. Okay. So, apa lagi? Let's roll in. Cakap Banyak Podcast. So, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam Cakap Banyak Podcast. Episod yang ke... kita orang tak ingat. So, Ke 15 rasa. 15. Ah. Bukan. Aku baru post 13. Oh ya? Oh, 13. Macam itulah. So, Okay. bersama dengan aku, Haziq Muhammad. Dan aku bot. Episod kali ni kita ada special sikit bot. Aku rasa episod... Tak lagi lah. Dah ada comel. Okay. Itu Apa yang special tu? Aku rasa ni episod paling bagi aku paling valuable setakat ni lah. Oh. Paling mahal lah. Habis tu sebelum ni aku buat podcast semua tak valuable lah bagi kau. Yang aku cerita seram tu. Mahal. Mahal. Tapi yang ni paling mahal. Oh, sebab bayar mahal sikit lah. Jangan. Payment kita kena rahsiakan pada berdua. Okay. Sorry. Buat dia nak gelak tak ada mic. So, tanpa membuang masa lagi, Okay. kita bersama dengan Zamir Haris. Yeah. Assalamualaikum korang. Assalamualaikum. artis guys. Officially artis. So, mesti korang rasa macam mungkin korang tak familiar dengan nama dia. Mungkin. Kemungkinan Mungkin. beberapa orang So, korang pernah dengar tak lagu apa? Dalam diam. Yes. Dalam aku simpan benda terluar. Jangan sampai dia nyanyi. So, korang nak kenal dia. Mungkin lepas ni kita boleh suruh dia nyanyi sikit lah. Ya, boleh. Boleh, tak ada So, masalah. Boleh. Boleh. Tapi macam jauh lah aku nak tekan minus one. So, boleh nyanyi tanpa Nyanyi tanpa muzik je. Oh, bukan pakai autotune. Pakai autotune. Ha. Autotune tu apa orang cakap? Yang tak ada apa ilmu, tak ada ilmu. Okay. Faham tak? Okay. Dia samakan autotune dengan AI. Oh. Oh, ni lagu yang dulu orang kata dengan AI semua tu lah. Ya betul. Asalnya Oh. AI lah. Asalnya daripada Abang Mujib Hafiz. Shout out Abang Mujib Hafiz. Dia orang cakap pencetus kepada lagu viral ni. Tapi patutnya kita rasa macam benda tu yang sebuah benda yang menakjubkan tau. Sebab aku dengar suara dia dengan suara AI tak ada beza babe. Wish. Maksudnya kualiti Kau nak samakan dia dengan AI lah. Bukan, kualiti yang AI boleh hasilkan dengan tekak dia hasilkan sama babe. Tak adalah. Kiranya yang bunyi autotune tu ke apa? Tak, dia punya suara memang dia nyanyi, aku tengok dia nyanyi live pun. Suara dia memang sedap. Memang Tak Kalau adalah. orang dengar macam AI tau. Biasa je. Sampai kan sebelum aku dapat tahu yang ada penyanyi asal, aku ingatkan orang yang nyanyi tu still AI. Rupanya time tu dah di cover oleh Zamir Haris. Oh. Tak adalah. Biasa je. Tapi memang famous sebab orang cakap AI. Alah, kat komen aku tengok ada satu komen dekat post ni Zamir Haris. Dia cakap, alah tu AI. Macam kita tak tahu je. Cakap macam tu. Macam dia paling tahu. Je gila. Memang dah kena panggil stesen radio. Radio. AI pergi sana. Itulah pasal. Kita tanya Abang Zamir Haris sendirilah. Jangan abang bos. Okay. Janganlah Nampak abang. tu sangat ke? Nampak tu sangat lah. Mungkin tahun ni 32. Bukan. Ambil mana ni Ustaz? Orang ni? Ambil mana orang ni? Okay, sorry. Kita macam tak kenal. Aku tak kenal dia. Memang tak kenal pun. Jangan bahan artis. Apa benda? Space je. So macam biasalah, typical soalan ni sekadar macam 5 minit untuk kita intro kan. Siapakah seorang Zamir Haris yang kita kenal lain? Mungkin Zamir Haris boleh kenalkan apa yang kemungkinan orang tak tahu pada ini. Tak ada beza mana pun.
dengan saya yang dulu dengan yang sekarang masih lagi sama, cumanya dulu rambut pendek, sekarang rambut panjang lah. Confirm lah. Yang tu nampak lah. Saya dah lama lah dalam bidang nyanyian ni, cumanya baru lagi nak berjinak-jinak dalam industri muzik. Ya. Alhamdulillah, orang cakap rezeki kan, rezeki datang awal. So kita sebagai orang yang menerima rezeki, kita terimalah dengan baik. Okay. So jangan risau Zamir. Duduk dengan selesa. Selesa ni. Kita tak akan bagi soalan-soalan yang macam masuk ke industri sangat lah. Tak ada. Bagi soalan. Tak ada, saya okey je. Open je. Nak tanya-tanya je. Sebab kita dengar orang Zamir Haris ni bukan orang KL. Zamir Haris ni orang mana? Saya sebenarnya saya orang KL. Oh, serius je? Saya orang KL. Tapi saya menetap di Negeri Sembilan, which is negeri ibu saya. Duduk kampung lah. Ya, betul. Negeri Sembilan tu dekat mana? Saya tinggal dekat boleh tak ada masalah. Saya tinggal dekat Batu Kikir. Batu Kikir. Ya, Shout out tu betul. Batu Kikir. Batu Kikir, shout out. Batu Kikir Jambatan Bosi. Yo. Jambatan Besi. Nama pek lah. Wish, dah keluar logat dia. Dah keluar. Jangan. Boleh buat lirik lagu. Main pantang lah orang soru ni. Dan tak boleh. Jahat. Dah keluar tu. Hajo gilo. Tapi kelahiran dekat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kiranya IC kosong berapa? 05. Boleh macam tu? lahir dekat Wilayah Persekutuan. IC Tapi IC 05. kosong 5. Nanti. Kosong 4. 01. Berapa IC sendiri tak ingat? 14. Astagfirullahalazim. Cuba cari IC sikit. Tak payahlah. Sorry. Ajo. Kau ni. Dia hampir kena tu dia. Hampir baca. Aduh. 01. 14. 14 wilayah Persekutuan. Oh ya. 01 tu nanti lagu baru dia Mungkin. Ish, Boleh betul. dia. Boleh jadi. Senang kena kencing. Tak, Senang kena kencing. aku support je. Macam mana? Support je. Okay. So banyak main ni buat podcast ni. Ya, banyak main. Kiranya umur berapa pindah ke Negeri 9? Daripada saya umur Tak payah saya. Oh sorry. Daripada aku umur 3-4 tahun macam tu. Kiranya celik-celik Negeri 9 lah. Tak adalah. Kiranya macam aku sempat lagi lah. Aku sempat lagi nampak KL tu macam mana dulu. Sempat lah. Sempat lagi. Ingat masa 3 tahun tu dah ingat. Ingat. Pandai jadi artis. Apa? Kenapa gelap? Kau kenal aku ke? Betul. Dia kenal aku ke? Tak kenal dia. Panggil artis mana-mana memang aku bahan dia punya. Serius Okay. Kau nak tengok apa ni? Lepas ni kita panggil siapa? Itu kemudian surprise. Okay, so kita tak tanya lagi soalan yang betul-betul soalan sebenarnya dekat aku kan sebelum aku mula podcast aku terfikir macam mana rasa dia kejayaan daripada sekecil ni sampai ke besar ni. Kau faham tak? Faham. Macam mana kau daripada bermula sampai kau dah besar, sampai nama kau dah agak besar sekarang. Macam mana kau try hasil sampai kau dapat hasil ni? Aku start menyanyi umur 6 tahun. Which is time aku umur dan pra. Dan pra macam tu lah. Pra sekolah. Start menyanyi. Kiranya suara dah sedap lah time tu. Tak ada. Menyanyi lah. Minat menyanyi lah. Sebab ayah aku orang yang suka menyanyi. Jadi mungkin dia punya genetik tu turun ke aku. So aku yang akan carry dia punya. Ayah aku suka menyanyi. Ayah aku suka menyanyi. Kiranya ayah kau pernah masuk competition ke tak? Tak pernah. Tapi dia mempunyai suara yang boleh dikatakan sedap lah. Faham. Sedap-sedap macam kau ke? Boleh jadi? Boleh jadi. Betul lah macam tu. Memang betul. Memang boleh macam jadi. tu. Memang macam tu. Kau nak buat? Tak. Okay. Betul. Semua bahan lah. Okay. Sorry. So kita boleh cakap yang kita betul-betul nak lah berada dalam industri muzik ni.
So aku punya mindset daripada aku kecil sampailah aku besar, sampai aku sekolah menengah, kalau orang tanya aku punya cita-cita apa, aku memang cakap terus penyanyi. Oh, daripada kecil. Ya, Memang Daripada dari awak. dulu yakin. daripada dulu yakin. Sebab memang aku nak benda tu. Oh, Aku memang nak jadi penyanyi. kiranya keinginan kau tu memang daripada kecil-kecil, "Oh, aku nak jadi penyanyi. Ya, betul. Satu hari nanti mesti jadi penyanyi." kan? Betul. Kita sempat UPSR kan. Betul? Betul Aku sempat. aku sempat UPSR. Okay. Dia ada letak satu prompter dekat depan. So nanti budak naik atas pentas, dia akan dapat scroll lah, macam convocation macam tu kan. Kiranya kau bacakan nama-nama orang yang naik Dia akan pentas, keluar macam tu. nama muka budak, Aha. lepas tu dia punya biodata dengan cita-cita. Oh, okay. Macam tu prompter tu. Okay. So orang lain semua doktor, pilot, Mhm. apa semua kan. Sampai turn aku penyanyi. Oh, ini memang kau letak penyanyi. Memang letak penyanyi. Damn. Dia punya apa orang cakap, keinginan tu. Mhm. Dan ada segelintir yang macam macam tu, dia gelak. Gila lah. Gelak. Tak, cerita Oh, dia tu rendah kat menarik. kau. Kita daripada kecil pun kalau cikgu tanya nak jadi apa, kita jawab jadi penyanyi. Memang kena bahan ke Ya, memang kena Tapi bahan. aku askar bro. Askar biasa normal. Oh, biasa. Contoh Biasa. komen kan. Tapi kalau contoh tiba-tiba cikgu tanya, lepas tu kau jawab nak jadi artis, nak jadi penyanyi. Kena gelak babe. Betul. Betul. Aku tak ada nak cakap cikgu aku bahan aku ke tak. Hmm. Yang aku dengar time tu adalah orang-orang yang gelak, tapi aku tak Sebahagian tengok lah. siapa. Okay, faham. Adalah sesiapa kan. So daripada situ aku punya hati terbakar. Lepas je daripada tu, aku memang kau-kau, aku buat cover apa semua. Oh, Before ni ada cover lagu. Ha? Before ni banyak cover lagu. Before ni memang banyak cover lagu, tapi banyak tak banyak macam tu je lah. Aku post dekat TikTok, dekat YouTube pun beberapa je, cumanya tak naik. Oh, ada yang cover dekat YouTube. Ada. Zamir Haris punya lah. Umur apa time tu? Umur aku yang mula cover form 1. Form 1? Ya. Salah awal tu. Kiranya suara kau dah sedap time tu. Tak ada. Suara Sekarang ada budak-budak lagi dalam YouTube? tak ada dah. Dah tak ada? Dah Kenapa take dah down. padam? Sebab macam Malu. setting budak-budak. Kau faham tak? faham. Setting yang Nampak tak beginner, professional. tak professional lah. So take down. Okay, faham. So gerebak-gerebuk, Mhm. sampailah satu masa apa orang cakap, aku didedahkan dengan genre rap. Oh. Sebelum siapa ni yang aku genre dedahkan ballad. tu? Umur kau pilot. Dulu apa? Sebelum ni aku genre ballad. Apa pilot? Ada genre pilot. Agak-agak lah. Aku tak dengar. Aku cakap pilot. Pula pencampur. Kan nak cakap dia penyanyi. Apa yang pilot? Okay. Aku tak faham dia penyanyi. Penyanyi apa? Ballad. Okay. Sekejap. Hmm. Aku minta maaf kalau aku kurang study. Aku pernah dengar ballad tu. Ballad tu di contoh-contoh lagu ballad. Ballad macam Hakim Rusli, Tergantung Sepi, Sufian Suhaimi, Dia Matamu. Oh, dia macam dramatik. Dramatik. Lagu. Slow, lagu slow. Lagu-lagu Malaysia lah orang cakap. Betul kalau yang Jiwang tu Jiwang lain. Jiwang lain. Jiwang macam Jiwang rock Wings. Jiwang rock. Dia rock yang slow. Tu Jiwang. Jiwang rock yang slow. Ya. Rock ni dalam dia ada banyak ah. Macam Rock banyak. hard rock. Rock metal, rock pop. Terbalik tu sebenarnya. Benda ni. Pop rock. Metal rock. Pop rock lah, betul lah. Betul lah, pop rock. Banyak main lah. Betul lah. Betul tak? Betul. Okay. Masuk. Sampai mana? Sampai pop rock tadi. Tak, ballad. Ballad. Okay. Sebelum tu aku genre ballad yang slow punya lagu kan. Lepas tu aku macam yakin aku boleh pergi dalam industri muzik yang penuh dengan lagu ballad punya pesaing. Oh, kira banyak apa? Banyak. Banyak komen. Kan BBNU. Tahu tak? Zaman BBNU. Ya. Okay, zaman Semua tu ballad. Kau nak try tu. Oh. Zaman tu aku macam dah start cover apa semua. And kalau kau tengok dekat IG apa semua memang bersepah. So aku tenggelam. Aku tak dapat nak selahkan benda tu. Tapi kau pernah try pula. Tak. Kau pernah try release lagu time tu?
Tak pernah, tak pernah. Kau tak ada. Tapi aku time tu aku darjah 6 dah start buat lagu. Hah? Serius ah? Ya. Lagu apa? Ballad Lagu juga? ballad lah. Oh shit. Tapi yang sampah punya lah. Ya, confirm. Darjah 6 punya things lah. Weh, confirm. Jangan Tak, kau macam merendahkan dia. Tak ada, aku Jangan. faham, aku faham dia. Kau jangan Kau faham? kau jangan. Okay, sorry. Kau darjah 6 bukan cakap. Weh. Ngam. Ya, ya. Siapa-siapa. Susunan Tapi dia bahasa penyanyi lah apa? orang cakap. Susunan bahasa yang tak ngam kan. Itu Ni lah. sekarang lirik semua okey lah? Ada Alhamdulillah apa yang orang Tersirat cakap ke apa? ada yang kita cuba sampaikan dengan Pressure. Tanya. Jangan nak jawab. Ah. Jangan nak jawab kau. Jangan sampai dia stress lah. Okay. macam mana cakap Cuba. Okay. aku buat lirik, ada yang aku zahirkan dengan orang senang faham, ada yang aku siratkan. Contoh yang siratkan, patut apa maksud dia? Ni apa yang pasal bila ni lagu? Ada lagu-lagu yang aku lagu-lagu buat dia. Yang sekarang. yang sekarang. Contoh Okay. nanti lagu baru. Oh, ini yang kita nak dengar. Dia teaser ke? Cuba nyanyi sikit je boleh? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Alah. Kejap, kita boleh dengar mungkin. Kita. Aku dah post lah sebenarnya dekat TikTok. Teaser lagu baru. Oh, Apa macam mana nak nyanyi boleh nyanyi tapi aku nampak Aku ingat lah. Nak tahu pergi lah TikTok aku. Macam tu. Oh. Macam tu lah. Zamir Haris. Ya, betul. Dia TikTok dia. Okay, lepas tu Lepas tu sampai mana? BBNU. Zaman BBNU kan. Zaman Bela-bela. BBNU. Zaman tu memang penuh dengan pesaing-pesaing bela. So aku aku hold kejap. Macam aku fikir macam mana nak buat benda ni kan. So tibalah masanya aku form 5. Aku macam aku dapat kawan yang mendedahkan aku dalam rap punya bidang. So apa yang aku nampak dalam bidang rap Malaysia ni, yang melodic punya rap tak ada lagi. Melodic maksudnya? Contoh macam Malik kan, sebermula maka lipat sediam. Itu rap. Malik tu. Itu rap. Okay. Itu rap. Okay. Melodic rap macam aku. Sekarang sepi mula hari dalam diri. Macam tu. Oh. Faham tak? Dia ada key. Okay. Macam tu. Kiranya yang attitude semua tu masuk dalam melodic rap ke tak? Okay, waktu tu aku cerita sekejap lagi. Okay. Oh, dia lain dia. Dia ada lain. Okay. Macam Ni tu. yang minat ni. Ah. Macam host pula. Dia macam function. Okay. Okay. Sila. Lepas tu Okay. sampai mana ni? Setiapan mana Bukanlah sampai situ. Tak sampai kau dah sampai ke macam mana melodic rap. So aku find out yang industri Malaysia ni bukanlah tak ada. Ada je. Cumanya tak banyak. Melodic rap punya type. Contoh yang lain apa? Ada? Uni Boy eh? Uni Boy? Uni Boy. Salahkan aku. Betul kot. Salahku. Salahkan aku tu Bencilah aku jika Oh. engkau perlu. Okay. Melodic rap Melodic rap Dia lah. rap tapi dia ada macam irama. Macam tu ibaratnya. Kalau Macam nak faham. penyanyi tapi rap. Faham tak? Okay, faham. Benda tu. Okay. So Which is trend lah sekarang kan. which is trend sekarang. Alhamdulillah. Aku try nak masuk dalam bidang tu. Dan Alhamdulillah mula-mula dapat sambutan lah. Aku keluar lagu yang aku buat sendiri tapi diproduce oleh member-member aku lah. Okay. Member dekat mana? First lagu tu apa? First lagu tu Aku Lost tajuk dia. Aku lost. Oh yeah. Banyak ke viewer kat YouTube? Alhamdulillah itu first yang apa orang cakap kau independent. So content semua kau buat sendiri. Okay, faham. Aku lost tu ada berapa orang? Oh, time tu seorang-seorang Dua kan? orang ni. Belum Time tu- duduk bawah siapa-siapa time lagi? tu belum ada sesiapa lagi. Oh, Kira okay. kita macam independent lah. Independent Oh. rappers. Oh tu independent lah. Itu independent. Aku ingat kalau tak ada bawah industri ke apa. Tak boleh buat, Aku ingat- tak boleh publish lagu lah. Macam tu. Tak, aku ingatkan tu underground. Itu memang underground. Itu memang underground. Itu kita panggil underground. Itulah Oh. underground. Itulah underground. Oh. Kita tak ada Maksudnya tak ada label. tanpa sebarang support daripada label studio. Oh, okay. Okay. Itu kita panggil underground. Okay. Betul? So pumpang jadi lagu Aku Lost tu. So alhamdulillah sambutan pun ngam apa semua. So start situ aku punya connection rappers mula berkembang. Aku pergi
competition rappers yang sini sana apa semua. So Competition rappers. Oh, pernah join competition pernah. rappers? Dia macam rap battle apa? Rap battle tu ada tapi aku tak masuk lah. Aku Oh, bukan jenis yang rap hardcore punya. okay, faham. Sebab aku kan ballad kan. Aku tak pandai lagi macam nak build ayat-ayat Nak spontan macam tu. Random Okay, faham. keluar. Faham. Bukan macam tu lah. So competition rappers tu macam pertandingan menyanyi lah. Ya, macam dengan menyanyi Tapi juga. kau Cuma tulis ni rappers semua. Kau tu lirik sendiri ke? Tak. Itu aku bawa lagu aku lost tu lah. Oh, Ah. lawan dengan Banyak menang. dorang punya lagu lah. Menang pun. Menang. Macam masuk-masuk macam tu je. Nak cari pengalaman. Nak cari pengalaman dengan nak build nama lah sebenarnya. Connection pun dapat kat situ lah. Connection pun dapat kat situ. Alhamdulillah banyak. Okay, betul. So lepas daripada tu Alhamdulillah record label ada pandang aku. Berkat member-member aku lah yang bercerita apa semua kan. Alhamdulillah. So label studio ni which is Runut Music. Shout out Runut Music. Shout out to Runut. Music. Okay. My love Runut Music. Okay. Dia panggil aku untuk satu projek which is projek lagu Abang Mojak Hafiz ni lah. Dalam Diam. So okay, ni aku cerita perjalanan Dalam Diam. Buat yang asyik tanya je dekat TikTok tu penyanyi perempuan AI ke macam mana Dalam Diam okay, ni kita dengar. Ini yang menarik. diwujudkan. Ni aku nak cerita. Ini benda besar. Ini kita boleh jadikan short. Sebenarnya aku dah banyak cerita dekat radio apa semua. Cumanya Okay. Orang tak radio dengar. kan radio orang sekarang orang Bluetooth je, masuk kereta Bluetooth. Kat YouTube, kat mana nak dengar Spotify. radio lah. Tak ada lah. So Dalam Diam ni macam mana dia boleh tercipta? Mula-mula Abang Mojak Hafiz lah. Dia from guna Suno AI, dia jadikan jadilah Dalam Diam version AI punya. So rezeki Abang Mojak dia naik. Kita sebagai orang yang boleh menyanyikan lagu tu, Runut pun panggil aku untuk menyanyikan lagu Dalam Diam ni. So mula-mula aku seorang je Yang untuk nyanyi lagu. untuk nyanyi lagu tu. Aku dan penyanyi perempuan yang rahsia tu. Kiranya penyanyi perempuan tu real lah. Real. Bukan AI. Bukan AI. Betul bukan AI. Betul, sumpah. Habis tu kenapa Sumpah dia? bukan AI. Okay. Relax. Kau memang pernah perempuan tu dari depan lah. Memang kenalan rapat. Kenalan apa kau? Faham. Dengan studio label semua. Okay. Memang semua kenal. Okay, apa? Menarik sih. Lepas tu buat jadi seketul Dalam Diam yang aku apa orang cakap, aku tulis lah. Lirik yang aku buat, verse 1, verse 2 lirik aku. Kiranya verse 1 tu bukan, kiranya Zenakal buat baru lah. Zinakal buat baru. Bukan daripada lirik aku. Okay, faham. So sebab dia tengam lah sebenarnya. Takkan dia nak Pakai lirik kau pakai kan. lirik aku buat guna melodi aku. Tak ngam. Sorry. So dia buat lirik dia sendiri. Okay, Sorry, faham. Yang pasal yang kau cakap tadi, asalnya penyanyi asal kau seorang. Aku dan penyanyi perempuan lah. Okay, lepas tu macam mana Zainakal boleh? Okay, ni nak cerita. Okay, ni yang menarik. Okay. Sorry lah. Dah settle record Tanya. apa semua. Dah settle record apa semua kan. Runut Music nak mix and master lah lagu tu, bagi jadi betul-betul bulat yang orang boleh dengar sampai mampus. Okay, faham. Dia buat live. Zinakal masuk. Zinakal masuk. Zinakal ni berkawan dengan Runut Music. Okay, faham. So dia kenalan yang rapat lah. Boleh kata rapat lah. Bukan Zainakal bukan bawah Runut Music. Bukan bawah Runut Music. Zinakal Dia sekarang kira underground independent. lah. Dia independent sekarang. Independent. Kira label mana nak panggil dia boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Cumanya keputusan tu dekat tangan dia. Dia nak pergi tanah. Dia nak pergi ke tanah. okay, Ya, faham. betul. Betul. Lepas tu Zinakal menarik. Macam, uish, ni ada vibe lagu sakit lah. Macam tu. Dia cakap macam tu. Ni ada vibe lagu sakit lah. Lepas tu dia tanya Runut Music, menarik lah lagu ni. Kalau aku nak masuk boleh? Something like that lah. Dia nak join lah. Dia nak join lah. Okay. Lepas tu Runut and Music. Runut and Live. Runut terus end live lah. Runut terus end live. Dia macam
Okay, ni pun menarik. Oh, okay, faham. Lepas tu itu live tu terjadi waktu petang. So aku biar lah. Okay lah macam Okay, tu kan. faham. Kau pun ada dalam live tu Aku, time tu? aku pun ada dalam live tu sebab Tengok aku nak dengar Okay, faham. macam mana mix and master apa semua kan. Macam menarik lah benda tu sebab aku baru lagi. Okay, faham. Lepas tu sampailah malam aku keluar lepak apa semua, pumpang. Aku sebut lah nama. Brother M, Brother Mas aku. Okay, Blood. shout out. Shout out Bang Mas. Okay, Bang Mas Dewangga. okay. Kan? Dari YouTube kan banyak Ya, betul. hati apa dia ni? Dia yang buat lagu Ku Masih Sayang. Dia Dia yang buat. dia orang lagu tu pun bawa runut Ya, betul. Tak ada. Bukan. Itu Tapi dia buat projek lagu dia tu. dengan orang tu. Oh. Tapi dia lah yang buat. Arrange music. Siapa nyanyi semua. lagu tu tadi? Adira. Ya, Adira Zaimi. Ya. Lagu tu popular kot. Pernah dengar. Dia lagu tu viral kat TikTok. Yelah. Dia yang buat lagu tu. Ya, dia ada pair. Mas Dewangga dan Jova Devito. Ni pair. Okay, maut lah. Combo maut lah. Combo maut lah. Diorang penyanyi bukan? Hah? Diorang penyanyi ke? Bukan. Diorang Dia orang memang songwriter. Composer, songwriter. Dia. Macam tu. Lagu tu ada campur tangan dia tak? Yang mana? Dalam diam ni? Dalam diam. Memang dia lah. So lagu runut muzik ni semua diproduce oleh dia orang. Okay, faham. Macam tu. Kira dia orang besar lah dalam industri tu. Orang besar. Dalam Ya, betul. label runut dia paling besar ke macam mana? Itu Kira dia owner dirahsiakan. lah. Itu dirahsiakan. Okay. Tanya soalan panas. Okay. Itu dirahsiakan. Okay. Okay, lepas tu sampai mana tadi? Sampai dekat Mas Dewangga tu Roger kau. Abang Mas Dewangga Roger aku. Dia cakap Zamir, boleh kalau Zinakal nak masuk sekali dalam lagu ni. Aku macam uish, Zinakal siau. Zinakal kan. Kalau kau tolak ke? Tak bro. Ya, itu memang exactly memang macam tu aku punya reaction. Aku macam betul. Betul. Boleh sangat. Betul. Aku nak bagi tahu macam mana aku punya reaction tu kan. Macam tu lah reaction dia. Betul. Macam tu lah reaction dia. Excited. Sebab Zinakal one of aku punya orang cakap penanda aras dalam rappers punya things. Kiranya kau dah capai satu stage yang jauh lah time tu bila kau dapat dengan Zainakal tu. Aku rasa macam tu lah. Ya. Alhamdulillah sangat rezeki orang cakap kan. So daripada situ lah jadi lah dalam diam sekarang. Perjalanan dia. Kalau aku tapi benda tu satu fenomena dalam Malaysia tau. Sebenarnya dalam diam tu. sebab terlampau famous. Terlampau gila. Alhamdulillah. Mana-mana pun kalau time tu lah. Buka radio mesti dengar dia. Tahun lepas. Buka radio mesti dengar dia. Betul. Tahun lepas kan. Tahun lepas. Bulan 10 dia release. Aku kalau kemas-kemas kan. Contoh lah kau kemas perlukan lagu kan. Okay. Dia akak aku. Betul. Kompon dia buka punya lagu tu. Lagu dalam diam. Aku ingat lagu tu AI. Aku ingat lagu tu AI. Dulu memang AI tapi dia dah nyanyi balik tu. Time tu aku ingat AI. Masih AI. Okay. Lepas tu aku macam annoying lah. Apa siap lagu AI. Panas ni jangan. Dia bertumbuk nanti. Lagu real lah. Sekali akak aku cakap, ini orang lah yang nyanyi. Tak cakap kau buka TikTok. Aku buka TikTok. Dia tengah nyanyi. Okay, faham. Muzik kot. Aku macam, orang betul suara macam AI. Macam tu, faham tak? Dia biasa. Sebab AI, kenapa dia tadi kau cakap sama dengan AI? Faham tak? Kualiti AI ni, suara manusia tak dapat nak catch up dia punya tune apa semua. Okay, faham. Dia dapat kerja tune AI tu, faham tak? Sebiji macam AI maksudnya. Alhamdulillah. Rezeki lah Allah bagi. Betul. Dia kira bukan serak-serak basah, dia serak-serak tune. Surat-surat tune siau. Borak apa ni? Borak apa ni? Ini boleh label sampah ke borak? Kiranya Siau. ada tune. Benar lah ni. Siau. Kira dah lah malah tengok. Okay, betul. Betul aku suka. Siau. Okay, lepas tu kau
kau terfikir tak lagu tu akan boom? Lagu Dalam Diam tu. Sebab Ish. time tu lagu Dalam Diam tu quite viral juga kan. Time kau cover, kau terfikir tak sampai boleh dapat 21M? 21M alhamdulillah. Sekarang 21M. Yep. Perdana Mungkin Menteri. lepas podcast ni lagi sama Perdana Menteri ingat. Mungkin lepas podcast ni boleh jadi 30M. Amin insyaallah. Amin. Amin. Tak, kan? Okay. Perdana Menteri. Perdana Menteri post video kat YouTube pun Aha. 1M dia paling banyak. Dia 21. Ini padu lah. Mungkin Perdana Alhamdulillah. Menteri kena guna. Sambung. Jangan sensor tu. Ni kena take down ni. Jadi kau. Okay, Sambung. Bunyi. Okey. Sambung. Sambung Sambung. Yang pasal kau terfikir tak dia akan meletup macam tu? Oh, okey. Okay. Mula-mula aku expect macam saya cakap Cakap. Aku tahu dia viral, dia akan viral. Dia akan viral. Okay, faham. Cumanya aku tak Memang expect dia yang dah sampai 21M macam ni. Kau tak Kau faham fikir dia punya besar sampai macam tu? Tak terfikir sampai besar macam ni. Kiranya nak dapat 21M tu berapa bulan lah? Maksudnya? Masa okay, Sekarang first 21M. satu bulan pertama Ha? berapa paling tinggi? 1 bulan tak silap aku 2 ke 3 juta macam tu kot. Banyak siap. Satu bulan. tau. Sebulan. Satu Hmm. bulan Gila-gila. Anjay. Hmm. Apa lah cerita tadi? Sambung. Okay. Lepas tu mana? Ya Allah, aku Macam mana kau Dia akan meletup tu. Okey. Sampailah masuk Zinakal ni kan. Mhm. Aku macam okey, aku dah tahu dia boleh pergi. Okay. Macam tu lah. Kenapa diam? Cerita lah. Oh. Kau dah terfikir lah. Aku dah terfikir, cumanya tak terfikir sampai dia macam akan ni. Sebesar itu. Ya betul. Gila-gila. Lepas tu impact daripada kau viral tu, apa impact dia yang macam hidup kau berubah disebabkan selepas tu, macam mana aku cakap? Sebelum lain, lepas benda tu jadi, dia berubah. Aku faham. Aku faham soalan dia. Biar aku tanya. Sakit. Okay, macam ni. Macam mana? Macam mana lagu Dalam Diam ni ubah hidup kau? Okay. Salam sikit. Aku salah artis bro. Macam siau. Buat anjing sikit. Okay, Okay, sambung. Okay. Aku cerita pada side social media aku dulu lah, Okay, faham. which is TikTok. Mula aku punya lagu, aku lost punya apa orang cakap, apa, Kurang dapat sambutan lah macam tu. dia punya sambutan quite okay. Okay, faham. Cumanya aku tak push konten sangat macam tu. Aku tak faham lagi macam mana algoritma dia kan. Lepas tu time tu aku berbekal dengan 4,000 follower. Masa aku lost Masa aku lost 1,000 followers je. 4,000 follower. Sekarang berapa? Sekarang alhamdulillah dah ada 58k follower. Oh. Alhamdulillah. Perjalanan lah. Shout out to Perjalanan. your fans. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang Semua nak shout out. orang. Okay, betul. Lepas tu Dalam Diam ni memang banyak mengubah aku punya apa orang cakap daripada hidup. Nak comparekan hidup aku yang sebelum ni dengan yang sekarang recently ni kan. Okay, faham. Sangat banyak mengubah. Itu side social media. Kalau side real life aku tak berubah banyak pun. Aku macam okay, aku memang meraihkan kejayaan, cumanya aku tak nak meraihkan sangat supaya aku tak nak merasa aku ni Dah diperbuat bagus. daripada langit. Okay, aku faham. Faham tak? Lirik lagu tengah menyanyi apa ni? Tak. Dia memang berpuitis semua. faham. Dia Lepas tu dia menyanyi. next Malik. Janganlah macam tu. Belum level tu lagi. Boleh jadi. InsyaAllah. Amin insyaAllah. Okay. So, kiranya maksud kau tak meraihkan sangat tu macam mana? Kau buat dek je ke, buat bodoh je ke? Tak adalah buat dia. Aku macam okay, aku post lah video, aku meraihkan, aku shout out dekat fans. Terima kasih banyak-banyak dekat orang yang daripada day one sampai sekarang, daripada untuk orang-orang muzik yang panggil aku appreciate benda tu. Aku meraihkan, cumanya aku tak nak meraihkan sangat. Faham tak? Kita ni manusia, kita ni bukan diperbuat daripada cahaya ke apa. Betul. Kita ni manusia, lumrah dia. Memang akan buat silap. So aku nak menghindarkan diri aku daripada kesilapan. Better aku tidaklah meraihkan Jangan sangat. melangit sangat lah.
Sebab aku takut benda tu. Kita manusia mesti akan Mesti ada, berubah-berubah punya. mesti. Macam tu lah. Kiranya contoh dia macam kau dah berjaya kan. Mm-mm. Kiranya kau dah ada nama ni. Mhm. Kau tak try macam time kau kat atas tu, kau tak rasa macam kau rasa tak dia punya Kau nak cakap apa? jatuh. Faham tak? Jatuh. Bukanlah maksud aku sekarang kau dah jatuh. Mhm. Maksud aku dia punya hype tu, kau rasa tak hype dia makin Macam makin suar. Oh, faham. Mesti rasa. Kau rasa Benda macam tu mesti rasa. Which is sekarang pun aku push lagu baru pun macam tak ada sambutan sangat. Mungkin faham. algoritma dia kacau ke apa ke, mungkin pasti. Tapi kalau post Mungkin tak konten sampai FYP ke macam mungkin tu lah. kalau Okay. post pasal dalam diam dia naik. Oh, dalam diam naik. Tapi nak post lagu Okay, baru okay, tu faham. a bit struggle lah. Kiranya kebudanan dia tu masih Masih lagi hype lah, masih masih hype. ongoing lagi. Cumanya se-hype yang mula-mula lah. Okey, Tapi alhamdulillah. Begitu. Bagi kau, ni lagi satu aku nak tanya. Mm-mm. Kalau orang yang dah berjaya ni, Mm. benda apa yang kau menyesal buat time Sekarang bukan dari dulu lagi. Macam tu. kenapa kau tak buat benda tu dulu? Awal. Kalau kau buat benda tu lagi dulu mesti lagi Maksudnya tak faham. spike. Contohnya contohlah aku nak berjaya. Tapi aku ada miss satu benda time sekarang yang buatkan aku yang masa depan tu tak pergi jauh macam yang sepatutnya dia pergi. Kalau aku buat benda tu mungkin lagi berjaya. Faham. Kau ada tak benda macam tu? Tak ada pun. Tak ada. Tak ada. Kau rasa macam semua benda Rezeki pay off lah lah. macam Semuanya tu. rezeki daripada Allah. Aku percaya itu Sebab je. dia pun tadi kan apa Abang Mas Abang Abang Mas tengah buat Apa? buat lagu dalam live Ha. Kan tiba-tiba je nakal datang. Kan benda yang random. Benda yang random. Dia macam rezeki yang datang Betul-betul rezeki tiba-tiba. orang cakap. Secara tiba-tiba. Kiranya kalau dia buat daripada dulu pun mungkin tak dapat benda tu. Betul. Kodok dan kodak Allah. Semuanya manis-manis lah. Ya, alhamdulillah. So korang kalau nak benda manis-manis juga, diorang ni kalau nak benda manis, yang aku rasa korang akan menyesal kalau korang tak buat daripada sekarang. Diorang akan menyesal pada masa akan datang. Apa dia? Diorang tak tekan link Tak kat tekan bawah. link kat bawah tu. Tak tekan link dekat bawah. diorang Peluang tak tekan. yang sangat Jangan sangat. So penting tau tekan link kat bawah tu bukan apa. Sebab senang. Buat duit pun senang. Dari situ tekan link. Kau tahu awak pergi jual apa yang disuruh. Boleh bagi tahu? bagi je tu. Affiliate lah. Affiliate kita buat affiliate. Nak tahu apa-apa tekan je kat bawah. InsyaAllah tak menyesal. Tak boleh bagi tahu rahsia. Kalau tak nanti dia orang tak tekan. Tekan dulu. Tekan. Kita orang saja nak pancing kau bagi tekan. Pancing. Pancing. Tekan. Jangan ikut-ikut. Jangan bawa-bawa sangat perangai ni. Okay. Ni perangai kampung. Okey, tekan link dekat bawah video. Okey, bawah video. Lepas tu nanti akan ada logo WhatsApp. Korang tekan je logo WhatsApp tu. Korang chat je dengan orang yang ada dekat WhatsApp tu lah. Aku boleh jamin 100% sumpah demi Allah benda ni bukan scam. Ya. Faham. Ini link ni scam ni. Faham. Bukan kita bukan nak scam ke apa. Kita orang video ni ditaja oleh Naf Global. Nafbis Global. Nafbis Global. Nafbis Global. Tanpa Nafbis Global episod ni tak boleh. Ya. Macam ni. So Thank kalau you. korang nak dengar lagi apa yang kita nak interview dekat Zamir Harith ni, ada episod 2 guys. So Tunggu. apa-apa pun, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.